Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Pada hari ini saya akan terangkan 4 perkara. Yang pertama, fungsi penyalian kerja sosial. Kedua, garis panduan penyalian kerja sosial. Ketiga, model penyalian yang sesuai. Dan yang terakhir, bagaimana model penyalian dilaksanakan. Apa itu fungsi penyalian kerja sosial? Penyalian bermaksud satu proses penyelia bekerja dengan sekumpulan ahli kerja sosial untuk mencapai objektif organisasi, profesional dan personal. Terdapat 3 fungsi penyalian. Yang pertama dari segi pendidikan, kedua pentadbiran dan yang ketiga adalah sokongan. Sebagai seorang penyelia, saya akan menjelaskan fungsi pendidikan dengan membimbing Hadi memahami keperluan kes Angela dengan lebih mendalam. Saya akan memberikan penerangan tentang teknik intervensi yang sesuai, kaedah penilaian risiko serta cara membina hubungan terapeutik dengan klien. Dalam model autoriti, saya meletakkan standard kerja yang perlu dipatuhi dan memastikan Hadi jelas tentang objektif intervensi. Kemudian melalui fungsi pentadbiran, saya akan memastikan Hadi mengetahui garis panduan agensi terutama dalam dokumentasi, pengurusan masa dan pematuhan etika kerahsiaan klien. Saya memberikan arahan khusus seperti tarikh penghantaran laporan, perkembangan Angela itu sendiri serta strategi intervensi yang wajib digunakan dan batasan peranan Hadi sepanjang kes ini berlangsung. Seterusnya, saya akan menjalankan fungsi sokongan. Saya akan memberi ruang kepada Hadi untuk meluahkan tekanan kerja dan cabaran yang dihadapi dalam menguruskan kes Angela. Saya akan memberikan sokongan emosi, meyakinkan Hadi bahawa cabaran ini adalah normal serta menegaskan bahawa dia tidak bekerja secara bersendirian. Sebagai penyelia yang berautoriti, saya tetap menjaga sepadan profesional sambil memberi sokongan yang realistik dan berkait dengan keperluan agensi. Dalam fungsi pendidikan, penyelia perlu membantu Hadi memahami punca penolakan Angela dan menilai semula pendekatan intervensi yang telah digunakan. Penyelia juga boleh memberi pendedahan kepada teknik engagement, kemahiran komunikasi berkesan dan cara membina raport semula dengan klien sensitif seperti Angela yang mempunyai sejarah masalah mental. Dengan itu, penyelia bertindak sebagai mentor yang membimbing Hadi meningkatkan kemahiran profesionalnya. Dalam fungsi pentadbiran, penyelia bertanggungjawab memastikan Hadi mematuhi dasar, prosedur dan juga standard kerja sosial agensi, termasuk rekod sesi dan juga proses permohonan penempatan perumahan. Penyelia juga perlu memberi arahan yang jelas tentang langkah seterusnya yang diambil oleh Hadi. Dalam fungsi sokongan, penyelia memberi ruang kepada Hadi untuk meluahkan tekanan, kekecewaan dan kebimbangan selepas klien menolak untuk meneruskan sesi. Penyelia juga perlu menyediakan sokongan emosi dan kaunseling profesional untuk membantu Hadi. Penyelia juga perlu menggalakkan refleksikan diri supaya Hadi dapat melihat situasi ini sebagai peluang pembelajaran. Seterusnya, jom kita pergi kepada model penyeliaan. Let's go! Model penyeliaan autoriti merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam kes Hadi dan Angela kerana ia berfungsi ketika menyelia mempunyai kuasa formal, tanggungjawab pentadbiran dan peranan membuat keputusan terhadap pekerja sosial. Terdapat 2 jenis model di bawah model autoriti iaitu model hukuman dan juga model kompetensi. Mari saya terangkan satu persatu. Walaupun Hadi tidak melakukan salah laku besar, terdapat elemen yang memerlukan pembetulan profesional. Ini kerana klien melakukan sesi intervensi tidak berkesan dan Hadi menunjukkan kesukaran untuk keengganan untuk meneruskan lagi sesi penamatan selepas menyedari Angela menolak. Perlu menggunakan model ini secara berhati-hati untuk pertama, menegaskan tanggungjawab profesional Hadi untuk tetap menjalankan 2 sesi terakhir seperti diarahkan oleh agensi. Yang kedua, membentukkan mana-mana ketidakpatuhan kepada prosedur. Sebagai contoh, jika cara komunikasi atau intervensi Hadi itu sendiri tidak memenuhi standard agensi. Dan yang ketiga, memastikan Hadi memahami bahawa penolakan klien bukan alasan
untuk meninggalkan proses penamatan klien. Dan yang terakhir, menekankan semula kod etika pekerja sosial termasuk tanggungjawab menyelesaikan kes secara profesional. Model ini sesuai digunakan apabila penyelia ingin menegaskan disiplin kerja dan memastikan hadir bertanggungjawab terhadap tugas yang telah diberikan. Seterusnya, model kompetisi. Model kompetisi memberikan tumpuan kepada pembangunan kemahiran, peningkatan profesionalisme dan pembentukan kebolehan pekerja sosial supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif. Fokusnya ialah untuk memperbaiki kemahiran dan bukan untuk menghukum. Model kompetisi lebih sesuai untuk membantu Hadi meningkatkan kemahiran intervensi dan engagement dengan Angela, terutama apabila klien menganggap sesi ini tidak berkesan. Model ini boleh digunakan untuk yang pertama, melatih Hadi menggunakan teknik komunikasi dan engagement yang lebih sensitif bagi klien dengan masalah mental. Kedua, membantu Hadi menganalisis kelemahan intervensi sebelumnya dan merancang strategi baru untuk sesi penamatan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan Hadi tentang teori dan pendekatan yang sesuai untuk klien trauma, ibu tunggal muda dan juga klien yang tidak stabil secara emosi. Dan yang keempat, menguatkan keyakinan Hadi apabila berdepan dengan penolakan klien. Dan yang terakhir, bagi menggalakkan refleksi profesional agar Hadi sedar apa yang perlu diperbaiki dari segi perhubungan pekerja sosial dan juga klien. Bagaimana ya? Penyelia memberikan tugasan secara langsung, menentukan prosedur yang perlu dipatuhi dan menetapkan garis panduan kerja yang tidak boleh diubah. Pekerja sosial seperti Hadi perlu mengikut segala arahan tanpa banyak rindu. Penyelia perlu menjadualkan sesi penyeliaan berkala bersama Hadi untuk memantau perkembangan kes Angela, terutamanya pada fasa sensitif seperti penamatan kes dan permohonan penempatan perumahan kekal. Penyelia hendaklah menyemak laporan intervensi Hadi, nota sesi Angela dan perancangan intervensi semula untuk memastikan semua tindakan mematuhi standard perkhidmatan agensi serta menjaga kebajikan klien. Penyelia boleh meminta Hadi mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan intervensi yang lalu serta memikirkan bagaimana beliau boleh meningkatkan kemahiran engagement dalam kes-kes serupa pada masa hadapan. Semua perbincangan penyeliaan perlu direkod secara sistematik termasuk keputusan, cadangan intervensi, refleksi Hadi dan juga rancangan penamatan kes Angela. Rekod ini penting untuk accountability agency dan juga keselamatan klien. Ini merupakan rujukan baik ilmiah yang telah saya gunakan sepanjang proses menyiapkan tugasan individu.